Lagi makan minum ayam dulu. Boy. Mangga. Bagi minum ayam? Hah? Bagi minum ayam? Lagi ya? Minum ayam? Lebar ayam, Pak. Lebar ayam, Pak. Ayam, Pak? Oh, astagfirullah. Ayam, Pak, lalok. Hah? Kasinan nak kata pian. Aku kan hari kedua kat raju siku. Ya. Jadi petang lagi minum ni. Ku Tu. lalok Sadu. Jadi wak kata pian sinan lu lalok sadu. Jadi biku kalau jago ni kan bisa cari minum hari gitu Dia siang selalu. Iku memang lama ayam lalok di bapak aku. Ayam bapak aku memang lama lalok ayam. Ndak. Ayam gua nak du pelalok. Ndak memang lalok patang nampak buat ketapin dulu sebentar gitu. Saya tahu nang sawana. Bah. Ayam mak pila mati. Hah? Sangat. Bagi minum. Dah hitam dan ciri keluar. Bagi. Oli ya. Jadi holi tu ti onda. Bago bagi ke ayam. Pisiku letaknya. Sangku untuk air. Pakai kuah lah. Iku tak letak di meja makan, iku kan makan orang. Oi. Pakai kuah. Anda kah jadi pembantu ya? Sekolah nak tamek. Untuk ada yang kuah. Sekolah tinggi. Sarjana, Pak? Iya. Satu. Tu Pak dia pembantu, Pak, sarjana. Jurusan pembantu dia ambil. Hah? Jurusan pembantu. Jurusan pembantu? Sarjana pembantu? Yo. Baca roh ayam yang mati ke dah? Ayam yang mati ke baca roh deh? Hah? Ayam? Basi awak tadi? Ayam? Basi awak tadi? Ayam mati? Iya basi awak kemana awak tadi? Udah. Mudah bah. Kakak pertama. Panggil awak kakak pertama. Lah. Ikut tu jabatannya. Dia sekolah dan tinggi. Pak tamat SD. Lah. Baca roh ayam melek, Kak. Kan lama. Walaupun gali-gali seratik dan menangan pi bunyi lama. Nah, Baca roh deh. biarlah beku ayam ku pedian le bisik balik ayam baru jangan lagi holi le. Pembali ayam itu. Pembalik ayam tu jangan dibikin le bisik ayam tu ado lah. Jangan holi lagi. Tu minum Pak. Holi, ha? Tu minum Susu murni. Hah? Susu murni. Ayam? Iya. Susu vanila. Lah. Tu baca roh deh, Kak. Sudah tugas tak nak. Hah? Buat lalok sebentar lu. Kan tugas tak cuma ayam mati. Tu. Tu istirahat kalau sebentar lu. Tu kecencik tugas gosang keraju ah. Keraju banyak le. Lah, nang kamanya pusaro. Maben rumah, maben kubang, cuci mobil, cuci kolong mobil, cuci motor, Awak cuci pi sendal. bagian ayamnya. Awak pi bagian ayam pi pi. bagian dalam pi. Kakak pertama. Itulah ditugaskan untuk pembantu kedua lah. Kau asal dua? Iya. Tu kakak Pantau. Memantau kerja karyawan baru. Lama tu tak adil tu. Ha? Tu tak adil tu. Nak lamur raja siku? Dan nak lamur raja siku? Ha? Ha? Tunggu lagi kah? Ha? Tunggu lagi. Ni pelah sepu sarok laman muka. Tu kumir. Sapu? Ha? Sapu? Aduh muka. Mati ayam sadua ni. Nak dotak. Bodoh. Mungkin oli bagi makan ayam. Ya, ulang bawa yang seraju kemari. Mengah awak? Awak mengah? Hah? Awak mengah? Sapu? Dia benda itu bantu orang menyapu. Tu pun deku nyapu pun deku baca dong Tapi bila kau sudah dia sinah-sinah kan dia sapu. Itu berhasil deku dulu. Siap Nyapu tu menikuah lah.
Biar. Kau nak contoh nah. Nak perlu melikuah cik gua. Kau tamek dia ni orang. Mula tinggi kau gua cik gua lah. Kokoh, kuat kudu-kudu. Ayu mari ah, kuah. Kuah lah. Kuah ha. Itu cara menyapu dah. Oh. Ha. Kau saya cukup macam Apa leh? Tak apa leh rahsia. Hari ni mesti racun lah, mesti racun ni leh. Baca roh. Cuba. Baca roh. Gilek. Ha? Gilek. Oi. Nak gilek dah. Dia mah pergi gilek. Pakai kuah. Kuah. Kuah ambil kuah ha lah. Kuah ha. Kak wo. Ha, kuah. Ha. Gilat. Kuah. Kau mana sih dah? Nak digilek dah. Gilek lah dia. Ha, ni lap lah. Dah rahsia. Ni betul lubang dah. Ha? Betul lah lubang ni dah. Dah rahsia dah. Ha? Dah rahsia. Betul taruhnya. Delik dah taruh luar. Betul taruh tu keluar. Itu ni keluar seorang nak. Aizah. Ambil. Dia pakai kaki taruh tu. Panjawik awak gue ya. Satu tambah satu, 2. 5 tambah 5, 2 boleh. 6 tambah 6, 1. 3 tambah 3, 6. 7 tambah 3, 8. 8 kurang 0. 8 kurang 6. Itu 8 dulu dia. Betul. Semen tu lah buat rumah. Okey, semen tambah bata. Nah, belakang lah bersih sudah. Ha? Yang belakang lah bersih sudah. Dah. Oh, panik kaki pak. Panik kaki. Kau bersih kau? Bau duk. Enggak. Ha? Palu sakit enggak? Nah, dia tengah urut lah kau. Dia apa nama? Terapi tu harus terapi listrik mah. Pasal di rumah. Dulu masih les urut. Kau urut start nak. Berapa bayar les lu? Pek sangah. Pek setengahnya, 6,5 baru bisa. Nak do nak sakit-sakit nak sebelum macam mangek badan lah. Ya les pek setengah tu ala ke bisa tu lah. Itu dah. Nak ke bisa gitu. Cuma kalau les urut tu 7,5 wah. Baru bisa nguruk. Kau yang nguruk mbok petang kau yang les soalnya 2 les. Bek terajur susu pak nak. Enggak. Kau yang putih saja kau buat lah. Ha? Sore jam 6 air putih. Putih. Buat saja mana mari buat. Panik lalu sana lah 3 hari lalu ketik ko sana. Aduh kak keceng apa step. Ha? Halo. Rencana kan awak ingin apa? Awak kalah lama kerja siku kan. Alah umpama. Tu ndak para lu de kecil tu lah lama kerja tu lah tahu Pak. Lampai boleh tahun kerja sekolah. Aduh datar Pak tu dalam. Iya. Tu ndak para lu de kecil. Iya. Jadi apa Pak? Awak ku kan nio apa? Jadi anggaran-anggaran perbelanjaan ini kalah mulai naik. Beli-beli apa kan lah selalu mahal. Jadi awak ingin nio nek apa nek gaji. Lu ndak salah nangam. Nak gaji Pak lo. Ingin nek gaji. Ndak cukup dengan gaji 500,000 sebulan Pak G Pak. Ndak cukup. Cukup lah tapi kurang. Cukup lah tapi kurang. Lai kecil. Lai kecil.
Jadi kalau kamu ngecek tu pikiran mana? Tu nak kecek. Sebenarnya dia tiket ialah kan dia kerja je sekolah. Lain pak. Sebenarnya lain awak ingin kerja tak tes aku. Iya lain. Sebenarnya serius dia awak pak. Masuk asal awak nanti minta naik haji. Nyo sebenarnya minta naik haji pak. Serius nan 2 hari kerja sekolah. Ya, dan dah nak naik haji dan betah dan lah cukup rasul dan gaji sebanyak tu nah je. Sebenarnya nyo langsung kemari. Iya tu pak. Ndak awak dah, ndak melalui awak doh. Kalau Sirio tu yang minta naik gaji, suruhnya madok ke Pak. Bapak selesai lo siko. Iya pak. Bapak tanya lo seleronya siko. Lah, carinya. Aduh, berpikir. Kok ndak jalan. Mindset tu ndak jalan. Pak, si Rio tadi pak, yang kau minta naik sebesar. Awak kau duduk awak tu pembantu. Junior nak di atas lah duduk, sedang dia lah senior, aku di bawah duduk. Aku si Rio tadi pak. Iya, Pak. Dia minta naik gaji, Pak. Iya pak. Pak. Pak aja lah, tapi Pak Surya dah kemarin tik minta naik gaji. Tapi Cik Ang tadi suruh panggil. Supanggi Pak, tik minta naik gaji nak. Siapa tadi kan ndak parang-parang mulut perlu, Pak. Kalau jawab lah selesai. Menguras tabek tadi ikan lah bagi makan ikan. Ayam mak gih Pak. Minum. Ikan berkuah gih lah. Iya, Pak. Minta naik gaji kapak iya lah kasalamu kerja sekolah. Le ndak kas bantas hari 2 hari je. Tak, awak tadi kan sedang bagi minum ayam, Pak. Tu nya panggil dia kodok, panggil apa? Panggil Cik Pak. Minum. Ha? Minum. Iya, minum, Pak. Dia lagi minum ayam ni. Oli gis Cik Pak. Oli mati malah ayam. Oli mati. Lain tak ada mati dia, Pak. Nya dia lancar pencernaan dia, Pak. Ayam ngecek dia lah ya. Iyo minta naik gaji, Pak. Tak ada, Pak. Dak do det. Awak seorang saya minta naik gaji. Dia ini seorang saya minta naik gaji, Pak. Enggak. Iya lah kasalamu kerja sekolah minta naik gaji. Iya lah kasabana. Oh fikir kuah lah, fikir kuah. Dulu. Tak sen. 2 hari kerja sekolah minta naik gaji, Pak. Iya lah kasalamu kerja sekolah. Iya lah kasabana-bana. Apa nanya serius? Lagi kecek nama kecek. Iya, iya lah kecek nama kecek. Ini lah dah masuk Jennifer ke dalam awak. Nah, berfikir mana? Oh kan punya fikir. Tu ah, fikir. Oh kerja je orang tu badan apa semua. Tu ah. Le batu-batu dan kerja. Minta naik gaji. Waktu tu dangan tu nak nak dia awak dah. Awak junior, awak baru sekolah. Ya. Kini Pak bertanya. Iya lah ke batu-batu. Nak minta naik gaji awak seorang saya. Yo, nyo seorang Pak. Dan jalan tu ah. Cakap aku apa? You minta naik gaji tadi. Awaknya panggil, suruh panggil apa, Pak? Ya. Dia nya panggil tu kecek untuk naik gaji kecek. Apa tekan kan awak 2 hari kerja sekolah. Iya lah kasalamu awak kerja sekolah. Lai batu-batu awak kerja sekolah. Apa perlu orang disiplin? Ku orang mengecek ke rakamatis kan. Iya lah kecek nak kecek tu. Ya. Pak ulang tanya sekali. Iya lah muncul awak nak ngecek tu minta naik gaji, Pak. Ni. Yo, Pak. Yo. Iya. Iya, Pak. Kan jaleh. Kau gaji Pak dia. Gaji Pak. Naik gaji, Dia Pak. minta naik gaji tak? Iya, Pak. Iya. Kau lah. Alhamdulillah. Awak ngah? Tak naik gaji lah, Pak. Awak lah kerja ke salam. Tadi Pak tanya nak mengecek. Iyalah kesalamu batu-batu kerja siko minta naik gaji awak. Ndak awak minta gaji Sirio naik gaji. Ya. Sirio berburuk ni kau. Tadi awak kilaf kan tadi. Ya sang kau apa? Iya kau nak minta naik gaji. Iya, Pak. Awak sana iyo lah, Pak. Iya dia. Iya, awak. Nanti iya kau nak jujur ah. Ya, jujur. Tak ya. Awak iyo sana, Pak. Awak ni naik gaji lah, Pak. Terlambat. Anggaran Pak habis. Kadang Pak berdua sekali 5 tahun seorang bisa Pak naik gajinya. Nah. 3,5 juta sebulan gini Pak. 3,5 juta, Pak. 3,5 juta sebulan awak tetap mau tuh. Nah, tadi Pak tanya iya lah ke batu-batu.
Yo minta naik gaji, awak enggak serius pak. Ih, begitu macam tu. Serius pak. Tunggulah 5 tahun lagi baru pak naik gaji lah. Boy. Nah. Bagi minum ayam. Hah? Bagi minum ayam. Lagi ya? Minum ayam. Lebar ayam, Pak. Hmm? Lebar ayam, Pak. Oh ya, Pak. Oh, astagfirullah. Ayam mak lalok. Sembiang tak ada. Patang adu, awak kan ku hari kedua kata Jo. Patang adu siku. Action. Astagfirullah. Ayam mak lalok. Ke sini nak kata pian. Aku kan hari kedua kata Jo siku. Ya. Jadi patang lagi minum ni. Ku ah. Betul. Lalok Sadu. Tapi tu mungkin panik lah aku kalau lah jago. Alah, Pak. Tu jalik tu kan. Action. Jadi wak kata pin tu sinan lu lalok yang sadu. Jadi aku kalau jago ni kan bisa cari minum hari gitu. Dia siang selalu. Memang pelalok ayam apa? Biasa lalu. Hah? Awak mana nyu? Dah. Hah? Hah? Memang pelalok ayam tu biasa. Oh, tu. Dia nanya mah. Sudah. Bukan sampai je bang endak dari aku. Lei tahu. Ah, Ayam mak pila mati satu. mati bang mati. Boleh bagi minum. Tak hitam dan ciri keluar. Dah ikut minum. Dah ikut minum. Itu Tionda. Pelik contoh dia yang kuas sekolah tinggi-tinggi. S1 pembantu. Dia kan mana memancang lah. Sarjana pak? Iya. Satu. Sebab dia pembantu pak sarjana. Jurusan pembantu dia ambil. Hah? Jurusan pembantu. Dia sampai bantu. Sarjana pembantu. Yo. Lagi. Baca dulu ayam tu lebih dulu dah. Hah? Ayam mana aku baca dulu dah. Baca tadi. Baca? Dah. Bau bakak. Iya baca awak kamu jawab tu. Sudah. Mudah bah. Kakak pertama. Panggil awak kakak pertama. Lah. Ikut ada jabatannya. Dia sekolah dan tinggi. Awak dah SD. Lah. Baca dulu ayam boleh kah? Hah? Bodoh benih lah. Kan lama. 2 hari saja. Tak awak tadi kan sedang main game minum ayam pak. Tu nyan panggil dia kodok panggil apa panggil cik pak. Minum. Hah? Minum. Yo minum pak. Dia lagi minum ayam ni. Boleh inggris tu pak. 2 hari keraju seperti itu. Kalau dia makan ayam joli. Tindak pak, boleh lancar pergi nak pak. Mepin cak lagi nak jalan dan. Tu. Tak 2 hari kerja sekolah minta naik gaji. Ah. Dia lekas selama kerja sekolah. Dia lekas warna-warna. Kau nanya serius? Lagi kecek nak bagi kecek kan. Dia lekas kecek nama kecek. Dia dah masuk jenis break kena buat. Ah. Dia muncul awak kecek tu betul tu. Itu tugas tak ada. Dia lah muncul awak nama kecek tu. Dia dah masuk jenis break. Dia dah ilahkak orang dalam tu. Tak sapu. Ah. Tangan tu anak. Itu kan dia. Tadi duduk ya dengan tu. Tambang merang mana nak? Ada kau jauh lagi ni. Ya, itu dah. Gua nak nak detektif awak dah. Awak junior awak baru sikun. Ini apa katanya? Ya lah kau tuan. Nak minta naik gaji awak seorang saya. Yo nyu seorang pak. Dia jalan. Tu. Dia nak ada karang bodoh.